Hari ni 25 bulan 5 2026, hari Isnin. Hari Jumaat lepas saya ada post satu video. Video saya tolak kereta di atas jabatan. Saya post video tu dalam pukul 8.30. Video tu hari tu. Lepas tu saya sampai rumah pukul 7 lebih. Lepas tu upload video apa semua settle lah. Boleh tolak kereta dengan jabatan tu. Lepas tu saya tulis video penuh saya akan post esoknya. Yalah, ambil masa nak edit apa semua. Lepas tu video tu memang raw lah. Tak ada watermark, tak ada apa. Saya post. Nak jadi cerita, video tu jadi viral. Tu orang pakai duk kutuk motor yang disangka horn panjang lah. Motor tu pula dia pun dah buat video juga. Dia buat video juga. Lepas tu apa cerita dah, ada orang duk tag dia lah. Lepas tu dia DM saya Messenger lah. Saya tak tengok lah DM tu selalunya. Siapa yang ada biasa DM saya tahu lah, kadang-kadang 2-3 hari baru saya tengok. Saya tak tengok, tapi saya tengok komen-komen dia dalam tu. Dia duduk balas lah, dia duduk terang lah. Bukan dia horn lah apa semua. Apa yang horn tu, motor Y15 tu, dia horn bukan horn dia, horn kereta depan. Okey. Lepas saya tahu tu, saya edit balik lah caption tu. Daripada saya tulis video video penuh akan ada esok, saya tambah pula Y15 yang horn, bukan dia yang horn. Tu satu bab. Dia okey lah, kami yang tahu kami dua okey lah. Lepas pada tu Marin saya baru baca dia punya DM tu. Sebab dia buruh nombor telefon dia. Lepas tu kami sembang telefon. Kami dua tak ada masalah apa. Lepas tu yang nak jadi cerita ni hak komen-komen ni, hak yang tak ada kena-mengena dalam kejadian tu. Komen biasa-biasa tak apa ni, komen lebih-lebih kan. Cerita macam-macam, dosa pahala lah apa kan. Jadi hari ni kami akan jumpa lah. Jumpa untuk tunjuk kepada hampa semua lah yang kami tak ada masalah. Dan kami akan bagi ingat bunyi horn dia dengan horn saya. Yang horn tu betul Y15 dengan LC ni horn lebih kurang lah. Kalau lagi satu, kami ni kalau ada perasan lah video-video kami, rasa tak ada kot video kami nak horn panjang kat orang macam tu. Kami jenis relax lah, nak horn sikit-sikit lah. Itu pun horn kalau nak tegur siapa macam tu lah. Dia tu saya rasa lagi lah. Waktu sembang telefon saya pun confirm dengan dia. Dia kata horn tu dia lepas kejadian tu baru dia check, oh betul dia ada horn. Nak dia cerita memang jenis kaki bukan tekan horn lah. Nanti tunggu video kami tunjuk bunyi horn. Nak tunjuk kami pun tak ada masalah apa. Yang komen-komen tu jangan lebih-lebih sangat lah no. Sekian.